Masih ingatkah jika kita bercanda? Bukan salah. Yang pada menonton ni, kita tanya-tanya kan, apa yang dah habis ni? Apa yang kau buat bulan puasa ni? Kita baru habis sound check di. Salah. Buah salak rumah ada. Semua dah kering, lapar rumah ada. Salad Fest ni kira festival salad lah. Aku tengok Nadia Razali ada. Dah siap, tapi memang dah siap semua elok. Kita ada lagi berapa jam nak buka tu? Tekak pun dah kering kan? Balik, kita belum check in lagi. So kita rehat dulu. Kita pun mana tahu bazar kat sini kat mana. Ya tak? Betul. Jom kita ke Rondo. Ding ding ding. Ya, tak ada konten macam tu lah. Macam aku nak cerita pasal keindahan Singapura ni. Singapura ni penuh dengan betul, tadi dah habis unplanned. Sebab permulaannya nak buat kat strap, tapi colour satu lagi tak ada, warna biru. Biru yang ni, kuning yang ni. Dia Down syndrome colour. Maaf buat tak nampak. Sebab kalau kau nak tahu, warna simboliknya untuk orang Down syndrome is warna biru dan kuning. So, aku macam review untuk Mira lah. Aja semua. Enjoy untuk show penghabisan kita. Sebelum bercuti. Terima kasih anda semua. Lepas ni kita makan. Alright. Teman. Alright. Apa? jangan semua tak puasa kan. Biasa yang pilih dan tepat. Jangan tak puasa. Jangan tak puasa. Perjalanan tak cukup tidur ni jahanam. Letih. Tak apa orang kata, tak dapat rehat yang cukup. Sebab kita lepas sahur dah bergerak ke airport semua kan. Lepas tu dah lama tak show macam ni. Jadi best biasa orang Singapura. Kita jumpa di sesuatu yang sangat istimewa. Untuk hari ni guys, alhamdulillah kita dapat show di bulan puasa selepas Sufian Suhaimi dan juga Siti Nordiana. Orang jangan cerita lah, Singapura memang muka-muka yang kita
macam family lah diorang ni. Muka-muka yang macam JNL The Podcast, Kak Yana. Kena sangat. Tapi satu benda yang best bila Singapore ni, bila kita turun, dia orang turun. Itu yang best. Kadang ada benda yang kita turun, dia orang tak turun. Apa tu? Contohnya apa, Gil? Seperti iman. Iman. Tapi yang paling penting bila yalah bulan Ramadan ni penuh barakah, tengok ramai yang datang hantar makanan, minuman. Terima kasih lah. Shout out tu Sungai Balang, SG Balang. Bukan sungai. Yang bagi nasi ambeng itu tadi siapa? Mak Ayah ke apa? Ya. Mak Ayah Kitchen. Mak Ayah Kitchen. Bukan mak kau Bukan. Mak Sariah bukan. Terima kasih ke semua. Semoga bulan puasa ni semua dapat beribadah dengan penuh. Orang kata yang mana perangai-perangai lama tu kurangkan sikit. Kita sama-sama muhasabah diri. Bulan baik. Kat diri sendiri ke? Tak, kau tu kau. Aku memang cakap sebab kau kat sebelah aku cakap. Bulan baik ni kau kena tinggal perangai lama tu li. Aku dah tahu lagi kan. Siapa kawan siapa lawan. Okay guys. Lagi satu benda yang menyedihkan kerana kita akan bercuti agak panjang. Bulan puasa raya kita akan bercuti agak panjang. Kita akan berkampung. Cuti raya panjang sikit. Orang kata bagi refresh balik lah. Apa yang kurang. InsyaAllah. Tahun ni tahun muhasabah lah, kita lebih perbaiki. Apa yang kurang, apa yang lebih kita tambah, apa yang lebih kita kurangkan. Orang kata bulan baik lah, bulan baik. Bulan baik. Dengan itu saya akhiri dengan Wabillahi taufiq wal hidayah.